rezeki ni poh ni. Ha? Oh. Ha, ambil. Ha, rezeki yang poh ni. Dua orang dapat bagi. Kau ambil ni, ambil rumah ni. Tuan dalam tu. Okey. Salah tu. Mana ujung tadi? Till I can't hear that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, we can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be real. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Aku masih ada di kampung. Okey, biasa ni mesti kita mencari haruan lah. Okey, kali ni aku datang ke spot yang dah lama tak datang, yang berikutan dengan itu cuaca kering. Aku ada kat spot mana? Okey, tu dia nampak kan, tasik Bukit Merah ha? Okey, kolam Bukit Merah yang baru masuk, cuma tak naik habis lagi. Okey, ya dah masuk, cuma tak berapa dalam lagi. Okey, aku seorang saja ni, trip pun tak plan, trip kejut je ni, balik pun balik kejut. Okey, aku seorang ya, dan Ustaz. Okey, dan aku harap semoga diberikan lagi kesempatan hari ini untuk mendapatkan strike dan mendapatkan hasil yang baik. Dan pada yang telah like, subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Pada yang belum share, belum subscribe, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Okey, alright, tanpa membuang masa, okey, macam aku cakap lah, rezeki Allah ya, kita usaha saja untuk mencarinya. Jom kita casting dulu, kita set up amal kita. Assalamualaikum. Push on geng. Alhamdulillah, push on pertama pagi ni. Oh, curut. Curut je geng. Spot yang dah lama tak masuk. Alhamdulillah, kita dah tak ada kan. Alhamdulillah. Okey, curut-curut saja. Okey, ambil gambar tu. Okey, kamu.
On geng. Oh. Oh main karuan ni. Oh. Alhamdulillah. Aduh geng. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Geng, tengok geng. Tengok water geng. Kasut aku saiz 9. Saiz padu geng. Okey, jadi kita ni ya. Alright. Alhamdulillah geng. Sekilo lebih. Jom kita sambung. Tak ada lagi. Less tak pernah dipisahkan ni aku. Mesti ada partner lagi ni. Aduh, tengok macam mana. Itu alhamdulillah. Sebenarnya lama dah ni pot ni aku tak pernah dapat langsung. Dah pun balas tak lekat. Alhamdulillah rezeki. Tengok tu celah. Tu dia. Tunggu diikut lagi tu. First mula diikut. Tu yang kedua tu dia tak ni. Tiga dia pom terus. Okay geng, saya kita sambung. Dah strike lagi. Strike kita try minjam prop tengok. Kita try minjam prop pula tengok. Sebab samai tebal ni. Samai terapung, samai tenggelam. Bismillah. Takut bising-bising ni dia keluar ni. Tengok ni. Samai-samai tenggelam ni ada. Tengok, mau samai. Tak mau keluar. Kita try. Okay, kita sambung.
Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Orang parit tepi jalan. Tak rekod tadi. Okay. Biasa kita ambil gambar dulu. Kita sambung. Alah, tak lekat aku lah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua geng. Okey, jam dah pukul 1.10 tengah hari. Kalau ikut kampung dah azan dah tu, dah masuk waktu Zuhur. Aku ingat mungkin sampai hari ni, sampai ni je kot video aku untuk hari ni. Alhamdulillah. Kira hari ni aku travel jauh jugalah, merata spot aku pergi hari ni. Okey, daripada main dekat Tasik sampai main kat tepi jalan, alhamdulillah boleh 3 ekor. Seekor memang saiz gorgon punya saiz. Okey, kat situ tadi pun masa lepas dapat saiz gorgon tadi pun tak lekat juga seekor. Okey, lepas tu aku buat keputusan pindah, cari tempat lain, pergi tengok main dekat spot-spot biasa aku selalu main. Dan ada satu spot tepi jalan, alhamdulillah bolehlah buatlah, saiz tak besar sangat, tapi alhamdulillah sebab masih lagi diberikan kesempatan untuk strike. Okey, jom kita tengok ikan dulu sana. Dia apa nala berapa lagi rekod lagi turun. Okey, ini saja hasil untuk hari ni, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Allah kerana sebab masih lagi diberi kesempatan untuk dapatkan strike hari ni. Okey, dan aku ingat mungkin sampai sini je kot untuk video kali ni. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa komen channel aku. Okey,
Ingat, rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk mencarinya. Okay, alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.